Lokasi pakcik di Bazar Ramadan kali ini di Beranang, Selangor. Kita nak tengok apa yang menarik kat Beranang ni, kita nak beli. Okey, kalau tengokkan ni sama macam bazar lain lah. Cuma pada waktu ni pukul 4 petang, diorang baru nak set up. Maklumlah pakcik baru habis kursus dekat MJII ni, yang Mara Japanese Industrial Institute ni kan. Jadinya tak naklah pakcik nak pergi ke Putrajaya tu, lagi sesak lah. Awal-awal ni mungkin best. Jadi pakcik pun pergi tengok lah tepung pelita tu macam menarik. Jadi itu sasaran pakcik lah nak belinya. Ayam golek ni besar sangat pula pakcik nak beli. Kan makan seorang je pun. Jadi pakcik nak tengok siapa yang tegur pakcik support dia. Dah start je? Okey, pakcik dah jumpa dah. Hari ni kita nak makan roti john. Siapa nama? Iman. Ada berapa jenis ni? Ada ayam roti john ayam, daging, crispy. So yang tengah buat ni adalah ayam. Ayam lah. Wah, betul-betul orang kata bukan selapis macam viral tu Ni bawang lah. Ini bawang. Okey, ada bawang goreng. Wow, telur pakcik. Okey, letak mayonis lagi. Berapa sos letak? Satu lah ya? 3. 3. Mayonis. Okey. Memang dah berapa lama dah niaga roti john? Dah 2 kali masuk bazar lah. Ramai lah kan. Macam mana kenal pakcik RM5 juga? Okey. Alright, korang pakcik beli roti john. Kita nak tengok macam mana. Pakcik review sekejap lagi tau. Okey, teringin nak makan tepung pelita. Tapi kali ni bukan pakai jaras punya. Tepung pelita. Assalamualaikum. Wah, besar-besarnya tepung pelita dia. Ini berapa dek satu? RM4. Wah, korang bayangkan RM4 je. Nak satu tepung pelita? Semua RM4. Wah, roti jala pun ada. Ini pun ada. Ni? Laksam je lah RM6. Ya? RM6. Itu ikan patin pun ada juga. Temelur. Wow, kalau ikan patin tu ikut dia punya ni lah. Okey. Wow. Pakcik nak rasa, pakcik kena beli nasi kosong. Nasi tak jual Nasi kosong, lepas tu pakcik nak makan ikan patin. Okey, pakcik nak apa nama tu? Tepung pelita ni, nampak? Gemuk-gemuk tu pelitanya. Tepung satu. Lepas tu nak apa nama tu, tahu tu nak satu. Ni pun satu lah. Roti jala satu. Jom. Alright, kita try ikan patin untuk sahur nanti. Alright. Pakcik terpaksa keluar daripada bazar ni. Bimbang nanti keadaan nafsu pakcik ni meronta-ronta nak beli tu nak beli ni. Cukuplah pakcik beli. Ada roti john, ada kuih, ada ikan patin untuk sahur. Lepas tu pakcik nak pergi ke Putrajaya untuk live bersama Pinyang, nak jumpa mentor, nak minta nasihat, nak minta pendapat. So korang tunggu pakcik dekat depan mahkamah Putrajaya untuk ada special untuk anda yang menjadi ahli tapway bersama pakcik. Jom datang Putrajaya, Roger pakcik.